Assalamualaikum. Aku nak cerita pengalaman seram aku waktu kecil dulu dekat dusun tua Hulu Langat. Petang tu, aku dengan abang aku, Afif, dan kawan dia, Eddie, pergi memancing dekat paya lama dalam kebun getah. Dari awal aku dah rasa tak sedap hati, tapi aku diam je. Tengah sibuk memancing, aku tiba-tiba rasa meremang. Bila aku mendongak, aku nampak seorang perempuan berbaju putih, rambut panjang, duduk atas dahan pokok, sedang tersenyum ke arah kami. Aku terus tarik Afif, tunjukkan makhluk tu. Bila Afif nampak, muka dia terus pucat. Eddie pun perasan, dan kami terus lari lintang pukang. Pontianak tu ikut terbang mengejar, mengilai-ngilai di belakang kami. Sampai rumah, aku dalam ketakutan. Tapi malam tu makin teruk bila aku nampak seorang nenek tua berdiri dekat pintu belakang rumahku. Dia tersenyum lebar dan panggil aku datang dekat dia. Aku menjerit panggil mak, tapi bila mak tengok, nenek tu dah hilang. Sejak malam tu aku selalu mengigau. Hampir setiap malam nenek tu datang dalam mimpi, ajak aku ikut dia. Gangguan ni berlanjutan sampai berbulan-bulan. Sampailah ayah aku bawa jumpa ustaz untuk berubat. Sampai sekarang aku masih takut nak masuk hutan sorang-sorang. Risau kalau nenek tu masih menunggu aku di situ.